Sistem panggilan kecemasan baharu negara Next Generation Emergency Service NG999 mula beroperasi hari ini menggantikan sistem Malaysian Emergency Response 999 MERS 999. Orang ramai digalakkan memuat turun aplikasi SafeMe 999 di App Store atau Google Play Store bagi memudahkan penghantaran maklumat kecemasan secara tepat, pantas dan berkesan melalui mesej ringkas SMS yang dihantar sejak semalam. SMS berkenaan turut meminta agar mengelakkan penyalahgunaan talian kecemasan. NG999 adalah sistem digital strategik bersepadu yang meningkatkan perkongsian sumber dan data antara pusat panggilan kecemasan dan agensi berkaitan sekaligus mempertingkatkan kecekapan perkhidmatan kecemasan. Pada 1 Julai tahun lepas, Timbalan Menteri Komunikasi Tiony Cheng berkata, sistem baru ini menyepadukan peta digital berasaskan web, ID pemanggil, perkhidmatan geolokasi, teknologi kecerdasan buatan AI dan aplikasi pintar mudah alih. Ia untuk pengendalian insiden kecemasan yang lebih cekap di seluruh negara. Beliau berkata sistem NG999 diperluaskan kepada lebih 800 lokasi seluruh negara iaitu 2 kali ganda berbanding jumlah lokasi di bawah MERS 999 sebelum ini. Saya percaya ramai di antara kita dah terima SMS daripada kerajaan yang mengingatkan kita untuk memuat turun aplikasi SafeMe 999. Apa yang paling menarik tentang naik taraf kali ini ialah penggunaan teknologi dan AI yang benar-benar membantu mempercepatkan dan memperkemaskan proses penyelamatan. Sistem ini menggabungkan semua agensi penyelamat utama negara seperti Polis, Bomba, Kementerian Kesihatan, Maritim, Angkatan Pertahanan Awam. Semua agensi ini kini boleh berkongsi maklumat di platform yang sama. Apa manfaat kepada kita? Bukan sekadar membuat panggilan saja dengan SafeMe 999. Anda juga boleh menghantar mesej, gambar, malah video terus kepada pusat kawalan. Ini membolehkan mereka melihat situasi sebenar di lokasi dan memberi bantuan yang paling tepat dan segera. Dengan fungsi penentuan lokasi, sistem juga dapat mengesan tempat anda dengan tepat supaya pasukan penyelamat boleh tiba lebih cepat. AI turut membantu menilai tahap kecemasan dan penghantaran sumber yang paling sesuai. Jadi, jangan lupa muat turun SafeMe 999 ya. Dalam keadaan kecemasan, aplikasi ini boleh bantu anda dapatkan bantuan dengan lebih cepat dan lebih berkesan.